Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan satu drama yang akan ditayangkan pada hujung minggu ini pada 21 Jun 2025 pada hari Sabtu ini. Drama yang bertajuk Enam Sebelah ini bakal ditayangkan semula pada hari Sabtu nanti. Drama ini dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Anik Suhail, kita juga ada Fadri Masud, kita juga Wafi An, kita juga ada Munis Warren, kita ada Arina Wan. Drama ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang juga merupakan pemain bola sepak dalam satu liga yang agak kompetitif di kawasan mereka. Enam Sebelah mengisahkan tentang Yasin, iaitu lakonan Anik Suhail, seorang bintang bola sepak utama untuk pasukan Majidi United. Dia bermain dengan sangat baik dan mempunyai seorang kawan baik bernama Karim. Mereka berdua ni sudah lama bernaung di bawah pasukan Majidi United yang berkelana ataupun yang beraksi di Johor Bahru, dan musuh utama mereka adalah Peling Rovers. Jadi demi perlawanan mereka lalui dengan mudah dan mereka memenangi perlawanan menentang Peling Rovers. Namun satu hari berlaku sesuatu yang berlaku perubahan untuk pasukan Peling Rovers apabila mereka mahu menang dalam perlawanan seterusnya. Peling Rovers buat keputusan untuk membeli ataupun mendapatkan dua pemain baru untuk memperkuatkan pasukan mereka. Peling Rovers memilih untuk menandatangani Khalid dan juga Kevin. Khalid merupakan lakonan Wafi An dan juga Kevin merupakan lakonan Munis Warren. Dan sejak itu pasukan Peling Rovers semakin baik bermain dan juga semakin meningkat prestasi mereka. Ditambah pula dengan kecederaan Yasin yang juga merupakan tonggak utama Majidi United, menyebabkan pasukan yang sebelum ini dominan kalah dan juga tidak konsisten selepas itu. Apabila Yasin mula injured, Khalid mendapat tumpuan utama selepas mempamerkan aksi yang terbaik untuk musuh Majidi United iaitu Peling Rovers, dan sejak itu keadaan mula berubah daripada menyokong Yasin dan sudah berubah kepada Khalid pula. Jadi bagaimanakah kesudahan Yasin untuk kembali pulih agar dapat beraksi untuk Majidi United kembali, dan adakah Khalid yang akan terus mendominasi pasukan bola sepak Peling Rovers seterusnya melenyapkan misi Majidi United. Drama ini berkisar dengan kehidupan sebagai seorang pemain lokal yang bermain di dalam liga tempatan. Jadi memang best untuk ditonton sebab banyak pengajaran yang kita boleh ambil dalam drama ini. Untuk pengetahuan korang, drama ini pernah ditayangkan dah dulu sebelum tahun lepas, tak silap, pada 19 Jun 2024, dan kali ini ditayangkan semula pada 21 Jun 2025 pula. Korang boleh tonton semula di saluran tonton ataupun tonton pada hari Sabtu nanti. Pengarah utama dalam drama Enam Sebelah ini adalah Hashim Rajab dan skripnya ditulis oleh Hafiz Abdullah. Jadi memang gandingan dua pengarah dan juga penulis skrip ini menjadikan jalan cerita drama Enam Sebelah ni sangat menarik untuk ditonton. Jadi kalau korang belum tonton, pastikan korang tonton pada hari Sabtu nanti ataupun di saluran tonton.com.my. Kesimpulan untuk drama Enam Sebelah ini boleh dikatakan ia secara keseluruhannya berkisar mengenai perubahan dan juga pengorbanan semangat kesukanan dalam padang dan juga di luar padang yang dilalui oleh anak muda kita, yang mana mereka gemar bermain bola sepak seterusnya mencapai kejayaan menerusi sukan tersebut. Jadi kalau korang minat bola ataupun korang ada kawan-kawan yang minat dengan bola, drama ni sesuai untuk ditonton bersama dengan rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Jangan lupa untuk fans-fans drama, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan drama Melayu yang akan aku update dari semasa ke semasa. Okey, tolong bagi cukupkan 1k subscribers untuk YouTube aku. Terima kasih.